Hai Topsibian, apa agaknya jadi kalau korang jalan-jalan di pantai dan terjumpa sesuatu selain pasir dan air laut? Mesti terkejut besar macam orang dalam video ni. Tiba-tiba je mereka jumpa hidupan pelik dan misteri macam dari planet lain terdampar di pantai. Tapi, apa bendanya tu dan macam mana boleh ada dekat sini? Jom cari jawapannya sama-sama. Ikan matahari gergasi. Sesi memancing kali ini untuk dua nelayan muda jadi pelik sikit dari biasa. Masa mereka berlayar dekat muara Sungai Murray di Australia, mereka jumpa hidupan besar dan pelik. Rupanya macam batang pokok. Sebab curious, mereka pun dekat. Terus jerit, "Wow! Ini kan ikan matahari gergasi atau mola-mola. Spesies ni memang susah nak jumpa. Saiznya besar, boleh cecah panjang 2 meter dan berat sekitar 2,500 kilogram. Sama berat dengan kereta. Dah alang-alang jumpa ia terdampar di pantai, mereka pun bergambar dengannya sebagai kenangan. Disebabkan saiznya besar, mereka pesan kepada korang yang suka naik kapal layar supaya hati-hati. Kadang-kadang ikan ni suka berjemur di permukaan air. Boleh jadi punca pelanggaran. Sotong gergasi lebih panjang daripada manusia. Kisah ni berlaku bila 3 beradik pergi menyelam scuba di selatan Wellington, New Zealand. Tapi secara tak sengaja, ada yang nampak hidupan pelik besar di pantai. Bila mereka dekat, rupanya sotong gergasi putih panjang lebih kurang 4.2 meter. Itu pun belum matang tau. Sebab kalau matang, panjang dari kepala ke hujung janggut boleh cecah 13 meter. Jadi, 3 beradik ni tak lepaskan peluang ambil gambar sebagai kenangan. Lepas tu, mereka maklumkan kepada Institut Penyelidikan Air dan Atmosfera Nasional untuk kajian lanjut. Besar dan panjang macam ni. Kalau terdampar di pantai Malaysia, agaknya dah jadi sotong bakar. Belon paus biru. Kalau korang jalan-jalan di pantai Sainte-Marie de la Mer, jumpa belon hitam misteri, mesti terkejut kan? Tapi jangan panik. Sebenarnya, bangkai paus biru yang mengembung sebab perebutan, gas terkumpul dalam badan. Pakar anggap paus ni berat tak kurang 15 tan. Dan bukan kes pertama. Di barat pulau Newfoundland, Kanada, orang ramai pun jumpa bangkai sama. Bangkai ni panjang 25 meter dan berat cecah 180 tan. Walaupun nampak menarik nak tengok dekat, pihak berkuasa dah bagi amaran jangan dekat. Sebab kalau tak diurus dengan betul, ia boleh meletup dan bahaya. Ikan stargazer. Jalan-jalan di pantai boleh ubah hidup korang macam pasangan muda ni. Mereka jumpa hidupan muka pelik, hodoh dan menakutkan iaitu ikan stargazer di sekitar Taman Negeri Folly Cave. Mulutnya penuh gigi tajam. Bila ikan tu buat muka selamba, pasangan tu cuba letak kulit siput dekat mulut ikan tu. Tiba-tiba ikan tu cuba sampah. Baru diorang tahu ikan tu masih hidup. Jadi diorang pun lepaskan balik ke laut dengan selamat. Tapi admin nak bagi amaran dulu, ikan ni berbahaya. Belakang kelopak mata dan sirip dada ikan ni ada duri berbisa. Mungkin tak bawa maut tapi memang sakit. Ia juga boleh keluarkan cas elektrik sampai 50 volt. Dengan bisa dan kejutan elektrik tu, lebih baik korang jauhkan diri daripada ikan ni. Makhluk aneh menyerang pantai. Setiap kali ada ribut di kawasan pantai, mesti ada hadiah yang terdampar. Contohnya, di pantai California, orang ramai jumpa hidupan pelik dalam jumlah yang banyak. Rupanya macam cacing bercampur dengan bahagian sulit lelaki dan masih mengeliat. Pakar kata hidupan ni ialah spoonworm atau nama samaran fat innkeeper worm. Bahagian dalam badannya berongga, menjadi tempat tinggal banyak hidupan kecil yang lain. Biasanya ia hidup bawah pasir, tapi ribut kuat buat mereka terdampar di pantai macam ni. Jumpa seekor pun dah pelik. Ini pula datang satu tentera. Baik lari dulu. Geli weh. Pacific football fish. Dikatakan di dasar laut banyak hidupan aneh, tapi korang tak perlu menyelam sampai dasar untuk jumpa.
Macam seorang lelaki ni masa jalan-jalan di Pantai Black, San Diego. Tiba-tiba dia hampir jerit bila nampak makhluk aneh tak bergerak dengan mulut ternganga. Mula-mula dia ingat obo-obo, tapi rupanya ikan muka menakutkan dengan gigi tajam panjang. Dia pun ambil gambar. Lepas tu, pakar dedahkan yang ia Pacific football fish. Salah satu spesies ikan anglerfish atau ikan pemancing. Biasanya hidup di laut dalam sekitar 914 meter. Dan bukan kali pertama sebab tahun 2001 ia pernah terdampar di pantai Dock, Del Mar. Tapi macam mana boleh naik ke darat pula ya? Pelik betul. Landak laut hati. Kalau korang jalan di pantai Cornwall, England, mungkin keliru dengan objek misteri atas pasir. Sebenarnya, ia landak laut hati atau heart urchin, bentuk macam jantung. Ada corak unik macam garisan putus-putus, jadi tak hairan ramai salah anggap bola tenis lama. Sebenarnya, badan landak laut ni penuh duri tajam. Biasanya hidup di lautan pada kedalaman lebih 200 ke 457 meter. Pakar kata mereka naik ke kawasan cetek untuk mengawan, ikut naluri semula jadi. Tapi malangnya, ribut buat mereka terdampar merata di pantai. Halai, kesian betul. Butang biru. Orang ramai di pantai New Jersey terpegun bila jumpa hidupan laut cantik, pelik dan jarang ditemui. Badan dan sesungutnya biru virus tersebar sepanjang pantai. Ramai cakap seumur hidup mereka ini kali pertama nampak. Jadi, apa sebenarnya benda ni? Selepas disiasat, ia hidupan dari filem sama dengan obo-obo. Bentuk unik macam CD dengan sesungut sekelilingnya. Kalau tersentuh, boleh sebabkan kerengsaan kulit ringan tapi tak bahaya. Kenapa ia terdampar di sini adalah sebab taufan yang melanda utara North Carolina. Taufan tu bawa mereka ke sini, bagi kejutan pada kita semua. Gumpalan merah jambu yang pelik. Percutian di pantai South Carolina boleh jadi lebih mengejutkan daripada biasa kalau korang jumpa hidupan pelik. Gumpalan bulat merah jambu macam otak bersaiz besar. Kalau setakat tertanya-tanya, memang takkan dapat jawapan. Jadi mereka kongsi gambar dan tanya di internet. Mula-mula tak ada jawapan jelas. Tapi tahun 2019, ada orang lain tanya benda sama lepas jumpa. Akhirnya jawapan keluar. Ia sea pork. Sejenis hidupan laut dalam keluarga sama dengan sea squirt. Bentuk macam kantung berisi air dan selalu melekat pada jeti atau bot. Bukan saja merah jambu, tapi ada juga warna merah, hijau dan hitam. Walaupun rupa pelik dan rasa nak sentuh, tapi kalau tak pasti, jangan sentuh ya, mungkin bahaya. Siput laut ungu. Setiap musim, banyak spesies hidupan laut akan berpindah dari habitat asal mereka di pantai. Tapi bila orang ramai nampak makhluk ungu lembik ni di pantai East Bay, California, semua terkejut dan tertanya, apa bendanya ni? Pihak berkuasa jelaskan ini bukan makhluk aneh. Ini arnab laut atau sea hare. Datang ke pantai sebab suhu air makin panas. Dengan saiz besar dan panjang lebih 91 cm, ramai terkejut ingat organ dalaman. Oh, walaupun besar, ia tak bahaya pada manusia. Jadi kita bolehlah tarik nafas lega. Jerung putih gergasi. Pemangsa ganas lautan, jerung putih gergasi bukan saja dalam air. Malah bangkainya ditemui di pantai Long Island. Panjangnya lebih kurang 2.4 meter. Mulut ternganga tunjuk gigi putih. Walaupun dah tak bergerak macam dalam air, pelancong yang nampak tetap rasa terkejut. Sampai mereka panggil polis datang tengok. Tapi ombak kuat terus hanyutkan bangkai jerung tu balik ke laut. Punca jerung ni terdampar, pihak berkuasa syak ia mungkin diserang jerung lain sebelum dihanyutkan oleh ombak. Walau macam mana pun, polis nasihat pelancong supaya lebih berhati-hati. Sebab mungkin jerung lain yang jadi lawannya masih ada di kawasan tu. Berbola hijau misteri. Beberapa hari lepas, pantai ini masih cantik dengan pasir putih. Tapi sekelip mata,
ia penuh dengan ribuan berbola hijau misteri lembut di seluruh pantai DY, Sydney. Orang yang nampak fikir mungkin telur makhluk asing. Tapi bila disentuh, rasa macam rumpai laut. Dalamnya lembut macam span. Jadi apa sebenarnya ni? Saintis pun berdebat. Cuba buat hipotesis. Mungkin sejenis rumpai laut yang jarang ditemui, bentuk berbola untuk lindung diri daripada pemangsa. Ia juga boleh bergolek balik ke air bila terdampar di pantai. Kalau betul, memang menakjubkan. Anak penyu dua kepala. Kali ni kita tengok benda menarik yang comel tapi pelik di pantai Taman Negara Cape Hatteras. Di sini, seekor anak penyu dua kepala menetas daripada telur yang ibunya tanam dalam pasir. Seorang petugas jaga penyu laut jumpa anak penyu ni masa tengah periksa sarang telur. Penyu dua kepala ni sihat dan boleh bergerak macam penyu-penyu yang lain. Gambar ni memang jarang ditemui. Jadi petugas simpan sebagai kenangan. Lepas tu dia lepaskan anak penyu tu ke laut untuk mulakan pengembaraan dan membesar. Raksasa gergasi berbulu. Penduduk kampung Pakechi di Rusia memang terkejut habis. Mereka jumpa bangkai raksasa gergasi berbulu lebat dan tanpa mata. Ia terdampar di pantai berhampiran semenanjung Kamchatka. Baunya busuk dan tersebar ke seluruh tempat. Penyiasat media sosial pun mula buat macam-macam tekaan. Ada yang kata ia sotong gergasi berbulu. Ramai pula teka ia mungkin bangkai mammoth hanyut dari glasier Arctic. Saintis pun mula-mula buntu. Tapi lepas teliti cirinya, mereka kata ia mungkin cebisan bangkai paus yang dah mereput perlahan-lahan. Korang pula rasa ni bangkai apa ya? Ikan lumba-lumba berkepala dua. Jumpa bangkai lumba-lumba pun dah cukup mengujakan. Tapi kali ini lagi mengejutkan. Ada orang jumpa lumba-lumba berkepala dua di pantai Izmir, Turki. Dia ingat matanya kabur, terus panggil polis datang tengok. Bangkai itu kemudian diserah pada pakar untuk diperiksa. Hasil siasatan sahkan ia memang lumba-lumba sebenar dengan keadaan dipanggil polisefali. Keadaan ni buat lumba-lumba tu ada dua kepala. Punca ia terdampar tak bernyawa masih belum diketahui. Siasatan lanjut diperlukan. Nasib baik jumpa dekat Turki. Kalau jumpa dekat tempat kita, confirm penuh sebab bukan senang nak jumpa dolphin dekat sini. Hidupan prasejarah di pantai New Jersey. Siapa kata hidupan prasejarah cuma boleh ditemui dengan kerja menggali? Cukup berjoging macam wanita ni, korang pun boleh terjumpa. Ia bangkai hidupan gergasi. Rupa macam kacukan ikan dan buaya dengan sisik besar. Ia terbaring kaku di Island Beach State Park, New Jersey. Mula-mula dia dan ranger taman terkejut. Lepas teliti, baru diorang tahu. Rupanya bangkai ikan sturgeon. Ikan ni berasal dari kira-kira 200 juta tahun dulu. Sebab ia terdampar di situ, masih misteri. Malah pihak berkuasa kata kawasan tu bukan habitat ikan tu pun. Dari mana pula datangnya? Goose barnacles. Kali pertama tengok, mungkin korang sangka ia kayu biasa. Tapi bila wanita pemilik gambar ni dekat, dia dapati benda terdampar di pantai Green Hills ni sangat menggelikan dan menyeramkan. Sebab pada kayu tu ada beribu-ribu teritip goose barnacles ni. Sesungguhnya panjang berjuntai. Yang penting ia bergerak-gerak macam tengah menari. Wih, macam dalam cerita Stranger Things pula dah. Tapi esoknya, dia dapati hidupan tu dah tak bergerak. Dia syak semuanya dah tak bernyawa. Kesian pun ada. Tapi rasa seram tetap kuat. Seram! Misteri rangka di pantai Rusia. Satu hari, masa ranger taman meronda di Teluk Kronotski macam biasa, tiba-tiba dia terkejut dengan apa yang dia tengok. Ada bahagian tengkorak bersama gigi dan tak jauh dari situ ada rangka besar berlingkar. Mesti ramai tertanya-tanya, bangkai haiwan apa agaknya tu? Tepat sekali, ini bangkai paus pembunuh. Ahli biologi marin jelaskan ikut rangkanya ia mungkin paus jantan yang dah tak bernyawa. Kemudian terdampar pada akhir musim bunga.
Mungkin dah dimakan beruang yang baru bangun dari hibernasi. Tinggal rangka aja. Kalau betul, mesti beruang tu lapar sangat kan? Bangkai paus gergasi. Di pantai dekat Cape Town, Afrika Selatan, bukan saja ada pantai, angin dan cahaya matahari. Orang juga boleh jumpa bangkai hitam besar ni. Inilah yang ditemui pihak berkuasa, hidupan hitam panjang lebih kurang 15 meter. Ia dikenal pasti sebagai paus gergasi. Badannya ada kesan gigitan macam digigit sesuatu. Bila pakar siasat baru tahu kesan gigitan tu milik jerung putih. Jurucakap pasukan risiko bencana Cape Town arah pantai ditutup sementara. Sebab bangkai paus mereput tu boleh tarik lebih banyak jerung datang. Bangkai tu kemudian dialihkan dan dilupuskan. Obo-obo biru. Perumpamaan cantik tapi berbisa memang tepat. Satu hari, Brad, lelaki Australia, nampak obo-obo blue bottle cantik di pantai Barlings. Dia berani ambil gambar dengan hidupan tu. Alasannya, dia tak pernah tengok sebanyak ni. Ada yang masih bergerak macam hidup. Tapi lepas gambar itulah, ramai yang komen dan risau. Sebab spesies obo-obo ni sangat berbisa. Sesungguhnya boleh panjang sampai 1 meter. Kalau kena sengat, boleh KO. Kalau terjumpa, jangan dekat ya. Jangan kata admin tak bagi amaran. Makhluk asing hijau menyerang pantai. Penduduk Sydney bingung bila jumpa hidupan macam makhluk asing hijau kehitaman terdampar di pantai Daruk. Teksturnya lembut dan kenyal, ada duri kecil sekelilingnya. Bukan seekor dua, tapi bersepah di seluruh pantai. Sebelum netizen buat spekulasi, media tampil jelaskan. Ia bukan makhluk asing. Sabar dulu semua. Sebenarnya, ia arnab laut atau siput laut yang dah kiok dan terdampar. Selain tu, amaran dikeluarkan. Jangan tangkap untuk dimasak sebab mungkin dah makan alga beracun. Bahaya tu. Hidupan misteri tanpa mata. Kalau korang jalan di pantai South Carolina dan jumpa benda ni, mesti menjerit ketakutan. Bangkai ni memang aneh. Tengkoraknya ternganga, nampak gigi besar dan tak ada mata. Memang susah nak teka hidupan apa ni. Lepas gambar dimuat naik ke media sosial, ramai bagi jawapan. Teori paling munasabah. Ia bangkai monyet, mungkin hanyut dari Pulau Monyet, lebih kurang 64 km dari pantai itu. Korang pula rasa ini bangkai apa? Hidupan pelik di Chile. Bila jumpa bangkai rupa aneh macam ni, bukan saja terkejut, mesti tertanya-tanya, apa benda ni? Bangkai terdampar di pantai dekat Puerto Montt ni hampir hancur. Susah nak dikenal pasti. Ada yang kata ia paus, tapi sebab tak ada tulang belakang, mereka tukar fikiran dan percaya ia kepala sotong gergasi. Sebab bangkai itu panjangnya cecah 12 meter. Akhirnya, saintis yang kaji buat kesimpulan ia memang bangkai paus. Maka, misteri pun selesai. Bangkai pelik di pantai Devon. Di pantai North Devon, nampak bangkai putih berlingkar dan dah mula mereput. Pemilik gambar pun tak sabar nak kongsi dan tanya netizen untuk pecahkan misteri. Macam biasa, pelbagai tekaan dibuat. Ada kata sesungut sotong gergasi. Ada pula kata mungkin organ dalaman paus atau bangkai ikan pelikan. Semua tekaan tu nampak munasabah. Mungkin ia kiok di tengah laut sebelum dihanyutkan ombak macam bangkai-bangkai lain. Tapi dengan rupa macam dari dunia lain, sesiapa yang tengok tanpa rasa apa-apa memang hebatlah. Raksasa laut. Sampai digelar raksasa. Cuba tengok, rupanya macam gumpalan daging pelik. Tak ada mata, mulut atau ciri haiwan laut. Malah ada benjolan besar atas badan dia. Tak ada siapa tahu macam mana ia boleh terdampar di pantai California. Tapi lepas dikongsi di Instagram, ramai netizen bagi jawapan. Jawapan paling mungkin ialah siput laut atau arnab laut yang terdampar.
Tapi kalau betul, benjolan bulat atas tu apa ke benda pula? Atau mungkin ada hidupan lain yang kita tak tahu kewujudannya? Organ dalaman haiwan laut di pantai Alaska. Walaupun nelayan biasa tengok macam-macam hidupan laut, kalau nampak benda ni di pantai Alaska, mesti bingung juga sebab rupa dia langsung tak macam hidupan laut. Baunya pula kuat macam amonia. Pakar pun turun padang siasat apa sebenarnya gumpalan daging pelik ni. Belum ada kesimpulan, tapi mereka percaya ia mungkin organ dalaman haiwan macam jerung Pacific Sleeper. Anehnya, kalau ia cebisan bangkai haiwan, biasanya dah jadi makanan haiwan lain. Tapi benda ni masih elok, lagi tambah misteri. Tapak Sulaiman 8 lengan yang rare. Keajaiban dunia dasar laut, percaya tak kurang, kadang-kadang muncul di darat untuk kita tengok. Contohnya tapak Sulaiman 8 lengan ni, ia ditemui di luar pesisir pantai Brisbane masa satu tinjauan. Spesies Luidia maculata ni jarang ditemui dan bentuknya aneh. Ia boleh membesar sampai 40 cm, tak bahaya pada manusia dan suka tanam diri dalam pasir dalam sekurang-kurangnya 90 meter. Jadi, penemuannya di permukaan memang kejutan besar. Tapi tak tahu nak rasa apa. Orang kata kalau keluar benda pelik kat laut ni mungkin tak elok. Jika anda suka video Top Sip, anda boleh komen, like dan follow. Dan jangan lupa saksikan video-video baru daripada Top Sip.